Selalunya aku beli blockcase Galaxy yang blind box kan. Tapi hari ni aku ada blockcase classic class. This is blockcase Transformers 1 classic class B127. Sebab dia handsome sangat, aku kena dapat this guy. And dapat ni, dapat bonus vehicle Elita 1 vehicle form. Mata dan dia punya chest boleh berlampu. Ni dah macam shining. Tak perlu paint, tak perlu glue, tak perlu cutters. Dan kalau tengok belakang ni pula, inilah rupanya. Dapat base yang besar dan juga dia punya special effect. Dan dia datang dalam runners. Dia tak macam Galaxy atau Shining yang dah siap terpotong. Ini kena potong sini. Tapi tak payah potong pun, just tolak saja. Kata je lah, dia buka dulu. Alright, kat dalam ni, okay, instruction dia. Instruction dia berwarna. Aku really appreciate it. Berwarna cantik. And then ada juga guide untuk dia punya battery. Okay. Dalam pelbagai bahasa. Okay. And all the runners kat dalam plastik ni. Kemas lah. Sangat-sangat kemas lah how dia buat ni. Okay, aku dah keluarkan semua runners kan. Tak adalah banyak mana. Okay lah kan. And then dia punya base kat sini ada special effect. Nah, ni badan dia yang boleh berlampu, which akan connected kepada kepala mata dia kan. And ada parts lain. Okay, aku amazed how dia boleh buat parts dengan runner yang dah siap painted dah. Nampak tu dah siap painted. Dan senang je nak cabutkan dia. Senang je. Cantik je yang tu. Okay, tengok dah pasang dua kepala ni. Ui. Cantik ke? Cantik gila. Weh, tengok part dalam runner ni. Dalam tengah-tengah pun dia paint, nampak tu ada macam light grey dengan gold. Apa Look, I have knife hands. Body dia cool. And berlampu, nampak tu. Kaki dah siap. Ada juga tangan weapon. Ni bonus dia. Elita punya vehicle mode. Tai pun bergerak. Ini pula base dia. Okay, now let's pasang untuk final form. And there you go, dah siap pasang B127. Uish, cantik gila pasang ni. Okay, first time aku pasang blockcase yang ada runner semua ni kan. So, pasang dia tu sangat fun, sangat different lah. Asyik-asyik pasang yang Galaxy blind box tu kan. This one sangat detail dan sangat fun. And aku miss dengan articulation dia, dengan dia punya detail dia. Nampak tu colour separation dia. And senang nak pasang dia ni. Senang gila nak pasang ni. Tak payah nak kena paint, tak payah nak kena gum, tak payah nak kena guna cutter ke apa kan. Semua dah macam boleh straight build and boleh cantik macam ini. Articulation ni pula really wonderful. And mana dia punya tu lampu? Tu dia. Berlampu badan dia kan dengan mata dia sekali. And best part lagi, selain kita boleh tukar kepada kepala yang ada battle mode dia kan. Look at this guy. Lawa tu. Handsome siut. Tangan dia pula, kita tangan terbuka macam ni kan. Dan dia bagi tangan tumbuk juga. Kalau nak tukar tangan tumbuk, boleh tukar tangan tumbuk. And then, kalau nak tukar tangan blaster dia, cabut saja ni. Okay, ni tangan blaster dia. Alright, ini tangan blaster dia. Nampak macam pendek pula kan. Tapi yelah, dia nak tembak kan. Piu, 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 piu. Cool man, cool. And of course, dia hadir dengan base which korang boleh letak ada pack kat bawah ni. Okay. Pack yang sama. Okay, 1, 2. Cool kot. B127 ni. Nice betul. And dapat pula Elita punya vehicle mode. Walaupun dia kecil, dia bukan sama scale. Tapi okay lah. Tai dia bergerak kot. Bukannya a dummy punya lah. This is really nice man. Kalau korang tak pernah try blockcase classic class kan, korang kena get this for real.